perlekatan untuk tempur pedang ataupun keris. Kalau nak bermakna nak untuk berperang ke, atau nak buat kerja kan, atau nak buat simpan rumah, ada ukuran dia lebih kurang kan. Jadi kalau ukuran bismillah tu tak boleh sebarang. Ukuran bismillah ni paling bahaya kan. Bermakna kalau kita cabut tu mesti kena Sampai ukuran dia macam ni. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 Ada sedikit lagi kepada bismillah. Ini tujuannya untuk berperang terbaiklah. Kalau untuk simpan di rumah, kita guna penghujung ni alhamdulillah. Kalau kita dah sampai hujung ni la haula wala, maknanya kalau kita jumpa satu barang umpama ular atau apa kan, kita macam kita cari-cari apa nak pakai, sedangkan barang tu ada di kita punya pinggang. Kita takkan boleh cabut ni. Pasal ukuran dia la haula wala billah. Apa sebab? Apabila barang tu dah lari berpisah. La haula wala, baru teringat pula. Nampak? Tu masuk dia lebih kuat. Ini kalau dia seorang lelaki biasa. Ukuran dia semayang 5 waktu. 2, 3, 4, 5. Tak payah sebut semayang. Tahu kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Maksud dia semayang kita bersimpan lah. Kalau kita nak satu lagi tu, kalau kita nak buat cari harta, cari kerja, nak umpama nak simpan duit, umpama nak untuk cari apa rezeki, kita bagus hujungnya ni zakat. Hujung ni last sekali zakat. Okey. Okey, kita itulah. Itu tadi kita dah tahu. Tapi kalau last kali ni hujung ni haji. Ini pemakaian orang laki-laki. Orang Bugis pakai. macam perempuan Kalau kita ada barang yang kita bawa pergi, macam mana pun orang takkan nak serbu lah kita. Itu lagi kalau haji hujung. Ada lagi lipat, kita potong, dia pergi cukup. Dia ada cara, dia betul dia. Macam-macam cara kan. Sampai apa? Kadang-kadang sampai macam tu. Satu. Dia kena belajar juga kan. Tapi kalau macam last kali dua, daun tu, bermakna ini kalau kita bergaduh ni, kalau palang macam ni, habislah. Matilah kita. palang tu macam mana maksudnya? Macam ni. Maksudnya Kat daun kita beli last kali macam ni. Faham tak? Lagi kan tambah lagi last kali macam ni. Faham tak? Tak faham. Tak faham? Faham. Macam mana? Maksud dia kalau dia manja senang. Lebih kurang macam ni kan. Ini cakap lagi pupuk kan. Tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Ini kalau nak buat peperang atau untuk jaga diri lah umpama yang selalu kita bawa, begini dia ukuran dia. Di mana ini kita guna daun kelapa. Daun kelapa tu kita lilit tengah-tengah ni. Pertama kita ukur sepanjang ni, potong. Lepas tu kita lilit. Lepas tu kita potong. Okey. Lepas potong jadi dia macam ni. Macam ni? Faham Okey. Jadi macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Kita kalau dapat cari macam ni bagus. Lah. Tapi kalau kita dapat macam ni, draw. Ni kalau nak cerita panjang lah. Nak cerita
lebih dari ini panjang Pak Dini tahu lah